Hai semua, kita perlukan air untuk hidup kan? Tapi bayangkan jika suatu hari nanti air yang bersih semakin berkurang. Jangan risau, ada satu rahsia alam yang boleh membantu, iaitu simpanan air bawah tanah. Jom bersama saya, Zara Nur Idina binti Muhammad Zawawi dari Sekolah Kebangsaan Taman Kosas BBA 4030. Selami kisah menarik dalam buku Misi Melestarikan Alam Sekitar. Pentingnya simpanan air bawah tanah karya Zabri Hazri ini. Buku yang mengandungi 30 muka surat ini membongkar bagaimana air bawah tanah terbentuk dan mengapa ia sangat penting untuk kehidupan kita. Buku terbitan Mika Cemerlang Sendirian Berhad pada tahun 2015 ini menerangkan air bawah tanah ialah air yang tersimpan di bawah permukaan bumi dalam rekahan batu dan lapisan tanah. Ia menjadi sumber utama bagi banyak negara yang menghadapi masalah kekurangan air. Tanpa kita sedar, kita banyak menggunakan air bawah tanah seperti untuk pertanian, industri dan kehidupan harian. Tetapi, kalau kita tidak menjaga simpanan air ini dengan baik, ia boleh tercemar atau kering. Cuba lihat eksperimen ini. Saya tuang air ke dalam pasu bunga. Apa yang akan berlaku? Ya, air akan meresap ke dalam tanah. Sama seperti dalam alam semula jadi. Sebab itulah kita perlu tanam lebih banyak pokok. Akar pokok membantu menyerap air ke dalam tanah dan menapis air untuk jadikan air itu bersih untuk digunakan. Wah, menarik kan? Tetapi masalah besar sedang berlaku. Pencemaran, pembalakan haram dan penebangan hutan boleh menyebabkan air semakin berkurang. Air hujan akan terus turun ke sungai dan laut tanpa sempat meresap ke dalam tanah. Apa akan jadi kalau simpanan air ini akan jadi makin berkurang? Kita tidak mahu masa depan tanpa air. Jadi sebab itulah buku ini sangat penting untuk kita baca dan fahami. Apa yang boleh kita lakukan? Saya belajar banyak dari buku ini dan saya ingin kongsikan beberapa langkah untuk menyelamatkan air bawah tanah. Yang pertama, kita perlu kurangkan penggunaan air. Jangan biarkan paip terbuka. Yang kedua, kita perlu tanam lebih banyak pokok kerana akar pokok membantu menyerap air ke dalam tanah. Dan yang ketiga, kita perlu kurangkan pencemaran. Jangan buang minyak atau bahan kimia ke dalam tanah atau sungai. Buku ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi misi menyelamatkan dunia. Kalau kita tidak bertindak sekarang, siapa lagi? Jom, mulakan langkah kecil dengan membaca buku Misi Melestarikan Alam Sekitar. Anda pasti akan lebih menghargai air dan alam sekitar. Jaga air, jaga masa depan.